Menu seasonal bulan 10, teriyaki tank. Apa yang ada di dalam burger ni? Jom, let's go. First, of course, our premium bun. Mayonis untuk burger ni dia tak berada di bahagian atas, dia akan berada di bahagian bawah burger ni. And then kita letak iceberg lettuce. So untuk burger ni dia ada iceberg lettuce sahaja. No tomato, no onion. Ada onion, tapi tunggu, onion dia length sikit. And then macam biasa, our beautiful Australian beef patty, satu keping. And then our teriyaki sauce. Yang ni kita kena banjir dia. Australian beef patty bukan sekeping, kita buat 2 keping. Pak. Beautiful. Ini bawang yang aku nak mention dekat gambar. Bawang caramelized onion kita letak di bahagian atas daging. Look at that, look at that shining, look at that sweetness from the onion. Belum siap lagi. Teriyaki sauce lagi sekali. Burger ni memang dibanjiri dengan teriyaki sauce. So apa boleh rasa the sweetness, the saltiness from the teriyaki sauce. And then pan bahagian atas. Siaplah menu seasonal untuk bulan 10 di The Fat Burger. Nama dia teriyaki tank, harga dan juga date hampa tengok di ruangan caption. So untuk burger ni hampa bukan ada pilihan daging sahaja, hampa juga ada pilihan ayam. Hampa boleh tengok ayam ada, kita pakai chicken patty, sama juga double patty. Sebab apa nama dia teriyaki tank? Tank tu melambangkan kebesaran burger ni, portion burger ni. Hampa tak boleh pilih single, memang kita buat untuk double portion. Kalau hampa ambil daging, double patty daging. Kalau hampa ambil ayam, double patty ayam. The sauce, the ingredient semua sama. So hampa mai ke The Fat Burger sepanjang bulan 10 ni sahaja, okey? Jangan lupa dapatkan teriyaki tank di The Fat Burger.